Memang tidak dinafikan bulan Ramadan boleh menjadi bulan yang mencabar untuk individu-individu neurodivergent, terutamanya individu ADHD. Dalam perkongsian sebelum-sebelum ini, saya pernah menyentuh mengenainya dan beberapa langkah yang boleh diusahakan bersama-sama insya-Allah untuk mengatasi cabaran berkenaan. Pada masa yang sama, saya berhasrat untuk tidak melihat perkara ini berlebih-lebihan pada menjelaskan betapa teruknya keadaan individu ADHD di bulan Ramadan, kerana bila kita terlalu banyak memperkatakan tentang sisi negatif, cabaran, masalah, tekanan yang dihadapi, ia boleh melemahkan kita dan bukan bergerak ke arah memperkasakan diri, sedangkan Ramadan adalah peluang untuk kita menjadi lebih baik. Oleh itu, dalam video ini saya ingin mencadangkan beberapa strategi. Mudah-mudahan ia boleh menimbulkan kegairahan, kesungguhan kepada mereka yang diuji dengan cabaran ini supaya kita tidak kerugian dengan berlalunya bulan Ramadan tanpa mengambil manfaat daripadanya. Profesor Russell Barkley ada mengingatkan kepada kita masalah yang dihadapi oleh otak individu ADHD ialah apabila minat menjadi pengganti kepada tekad, willpower. Tanpa minat dan ganjaran segera, secara kimianya otak ADHD sukar untuk memulakan satu-satu kerja dan mengekalkan usaha. Maka individu ADHD perlu mengingatkan diri masing-masing bahawa tindakan mendahului motivasi. Kalau gunakan istilah Profesor Russell Barkley, katanya just start. Ramai di kalangan individu ADHD terperangkap apabila mereka menunggu rasa minat dan bermotivasi dan kemudian barulah mula melakukan sesuatu perkara. Sedangkan motivasi seringkali datang selepas kita memulakan satu-satu pekerjaan dan bukan sebelumnya. Teringat saya kepada satu pelajaran yang diambil daripada kisah Ashabul Kahfi apabila Allah memuji anak-anak muda ini di dalam ayat yang ke-13. Allah mengatakan bahawa nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq, kami ceritakan kepada kamu mengenai kisah mereka ini sebagai sesuatu yang benar. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah anak-anak muda yang telah beriman dengan Tuhan mereka, lalu kami tambahkan kepada mereka petunjuk. Ia disambung dalam ayat yang berikutnya, warabatna ala qulubihim, dan selepas daripada itu kami simpulkan pada hati mereka keazaman, lantas mereka bangkit, idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard, dan mereka mengisytiharkan, mengatakan bahawa sesungguhnya Tuhan kami adalah Tuhan langit dan bumi, lan nad'uwa min dunihi ilaha, kami sekali-kali tidak akan menyembah dan meminta apa-apa daripada selain Tuhan kami. Laqad qulna idzan syatata, dan sesungguhnya andai kami pergi ke arah yang bertentangan, maka sesungguhnya kami telah memperkatakan satu perkara yang amat menyimpang daripada kebenaran. Dalam dua ayat ini Allah mengatur bahawa kekuatan yang ada pada Ashabul Kahfi, keazaman mereka yang tidak berbelah bagi adalah apabila Allah simpulkan keazaman itu pada hati mereka, dan ini terjadi selepas Allah menambah petunjuk untuk mereka, dan hal ini susulan daripada langkah pertama yang dilakukan oleh anak muda ini terlebih dahulu pada memilih untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala. Ringkasnya, langkah itu ialah kita melakukan sesuatu, Allah tambah petunjuk dan Allah kukuhkan ia dalam hati kita. Individu ADHD perlu selalu mengingatkan diri tentang perkara ini agar kita tidak menunggu timbul minat terhadap sesuatu baru kita melakukannya. Kita perlu melakukannya terlebih dahulu, dan ekoran daripada itu, minat itu akan datang dan menyemarakkan penyertaan kita dalam aktiviti berkenaan. Soalnya, macam mana kita nak minat dengan sesuatu? Masing-masing perlu meneroka apa perkara yang kita suka, tetapi saya ingin mengajak kita untuk melihat kepada satu doa yang disebut sebagai doa Nabi Daud alaihi salam yang bersesuaian dengan hasrat kita untuk Allah jadikan hati kita ni suka dengan benda-benda baik, seperti yang disebut di dalam surah Al-Hujurat pada ayat yang ketujuh.
bila Allah Ta'ala sebut وَحَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, dan Allah telah menjadikan hati kamu itu suka kepada kebaikan, dan Allah hiaskan hati kamu dengan iman itu, dengan kebaikan daripadanya, dan dijadikan hati berkenaan benci, tidak suka kepada perkara-perkara yang tidak elok. Selain daripada panduan sains, sebagai umat Islam, kita tidak harus lupa bahawa hati kita milik Allah dan amat mudah bagi Allah untuk membolak-balikkan hati kita. Maka mintalah daripada Allah agar hati kita ini suka, cenderung kepada benda-benda yang baik. Doa Nabi Daud yang saya maksudkan itu adalah doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Kata Nabi SAW, Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuballighuni hubbak. Allahumma ja'al hubbak ahabba ilayya min nafsi wa ahli wa minal ma'il barid. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kasih sayangmu dan kasih sayang orang-orang yang mengasihimu, dan aku juga memohon amal yang dapat menyampaikan aku kepada kasih sayangmu. Ya Allah, jadikanlah cinta dan kasih sayangmu itu sesuatu yang aku cintai melebihi cintaku kepada diriku, keluargaku, dan daripada air dingin yang menjadi bayangan orang yang dahaga, terutamanya ketika berpuasa seperti sekarang ini. Mintalah daripada Allah agar hati kita terpilih menjadi hati yang suka kepada kebaikan, yang mencintai Allah Subhanahu Wa Taala dan segala yang menyampaikan hati ini kepada cinta Allah itu. Jangan biarkan seolah-olah hidup kita ini hanya ada ADHD dan ADHD menjadi lebih besar daripada hakikat sebenarnya.